Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, 'amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir wa'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita boleh jadi. Malam ini adalah malam pertama daripada bulan Muharram 1448, so tahun baru dah. Boleh jadi, wallah alam lah, tengok nampak tak nampak anak bulan tu dah. Kerana kita nak masuk satu bulan, bukan bulan Muharram, bukan bulan puasa, bukan bulan apa saja, semua bulan nak masuk kena tengok anak bulan. Maka hari ni lah tengok anak bulan nampak tak nampak, wallah alam lagi. Tetapi pentingnya kita nak baca doa. Doa ada dua doa, doa akhir tahun, doa awal tahun. Mana akhir tahun kita baca lepas asar, tapi tak apa, tak ada masalah. Mau nak baca dia mau amin tak apa dah. InsyaAllah doa akhir dulu, lepas tu setelah lagi doa awal, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'amilna fiha sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila at-taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa inna nastaghfiruk faghfir lana wa ma 'amilna fiha mimma tardah wa wa'adtana alaihi as-sawab fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu insyaAllah doa akhir tahun. Kalau doa akhir tahun ni kita mengaku kat Tuhan, mengaku kata kena, Tuhan, semua hijau hak kuat, hak mu tak reda tu, kamu tak lupa hak kuat. Mu tak reda, mu tak lupa dalam hati tu, mu sabar, mu tak turun seksa di atas aku, mu jaga aku, mu rahmat aku. Maka kami minta maaf, kami minta apa. Tu kalau tak molek, kalau molek, kalau aku buat daripada lepas dah setahun lagi hak molek, maka minta ya Allah, minta mu terimakan amalan.
Ini doa saat ni, kita doa saat ni. Waktu doa panggil doa akhir tahun. InsyaAllah kita baca doa awal tahun pula, insyaAllah. Ni kalau nampak badan ni, kalau tak nampak esok lepas asar kita baca doa akhir tahun. Kalau tak nampak tak nampak malam ni, maka esok asar tu kita doa akhir tahun saat ni. Lepas asar baru lepas maghrib kita doa awal tahun nak baca ni, insyaAllah. Kali lagi bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbala alaina. Nas'aluka Allahumma al-ismata fihi minasyaitonir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuna ilayka zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa awal tahun yang kita mengaku juga, kata Allahumma wahai Tuhanku, antal abadi, engkaulah yang berkekalan tak mati. Al-qadim, engkaulah wahai Tuhan yang sedia kala tidak ada permulaan bagi adanya. Al-awwal, engkaulah yang pertama. Wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal, dan kami hidup ni di atas kelebihan kamu, ya Allah. Maka ini tahun baru hari dah. Kami minta ke apa? Nas'alukal ismata fihi minasyaitonir rajim. Minta Tuhan jaga kita daripada tipu daya syaitan. Lepas tu auliyahi, kawan-kawan syaitan, wa junudihi, dan tentera-tentera syaitan. Lepas tu kita minta ke Tuhan wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Minta juga Tuhan tolong jaga kita, kita ni gagah nak lawan dengan nafsu yang nak suruh buat jahat. Hari ni kita minta, mudah-mudahan dia terima lah dah. Lepas tu minta juga Tuhan jaga kita daripada duk sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan duk buat benda-benda hak boleh buat kita jauh daripada Tuhan. Ni kita minta saat ni, insya-Allah lah Tuhan terima, insya-Allah dah. Dan kita Tuhan terima doa ni, insya-Allah kita ni duduk dalam jaga Allah. Ada jaga Allah, Allah Taala jaga kita, mudah-mudahan dah. Insya-Allah. Kalau lah nampak malam ni pada dengan saat ni lah, insya-Allah. Kalau tak nampak, kita baca semula esok puasa. Kalau siapa ada kitab Majmu' Syarif, ada belakang kitab Majmu' Syarif dalam rumah, muka 170 kalau tak silap. Muka 170 tu doa akhir tahun. Kemudian doa awal tahun tak silap 173. Kalau itu lepas asar baca hak muka 170 tu. Lepas maghrib baca muka 173. Kalau tak nampak malam ni. Kalau nampak insya-Allah pada dengan saat ni lah. Kita ada baca lagi pun tak apa, pada doa tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan lah dah. Lepas tu mudah-mudahan lah tahun baru kita nak menghadap ni, kita kena tambah ketaatan. Penting sekali kita kena tambah ketaatan. Kita duduk dalam taat dah, tambah lagi. So, yang kedua kita kena jauh, lebih jauh daripada maksiat. Jadi kita nak buat lah mana nak we kita ni boleh tinggal maksiat hak kita buat tahun-tahun yang telah lepas. Buat ke mana? Yang ada maksiat kita tak boleh tinggal, duk buat semua tu. Tapi buat sampai tahun ni insya-Allah lah berasa seorang nak azam penuh hati tak buat dah. Tapi itulah seorang salafus soleh, orang tanya dia, hanya kata kena lagu mana kami
nak sambut tahun baru. Nak sambut tahun baru lagu mana? Maka yang kata sambut dengan 3 kali. Yang pertama, sambut dengan taubat, tak siwak dosa dah lepas pada tu. Taubat, lepas dah aku tak si dah. Lepas pada ni pun aku tak buat dah. Tu yang pertama. Mana kita taubat, pas kita azab penuh di hati, aku tak mau buat dah hak tu. Hak tu hak mula-mula yang kata. Yang kedua, wa azimatillah kasalamaha, kita kena azab nak buat benda baik. Tak semalah dah lepas ni. Tak semalah dah maya jemaah di sejid. Tak semalah dah semaya kapik waktu. Tak semalah dah baca Quran apa 3-4 pipi sehari. Tak semalah dah nak istighfar, tak semalah dah nak selawat ta Nabi. Yang ketiga, wa muraqabatan lillahi fis sirri wal alan, kita kena ingat ke Tuhan semua. Tu sambut Tuhan baru, sambut tahun baru kita ni. Ingat Tuhan, tak kira duk sore ataupun duk depan orang. 3 perkara tu dia nasihat nak sambut tahun baru. Taubat, tak sewak dosa dah lepas pada tu. Azan buat baik, tak semalah dah lepas pada tu. Lepas tu nak ingat Tuhan, tak kira duk sore ataupun duk depan orang. Ni dah kita nak sambut tahun baru. Sampai tahun baru selesai, tak sambut dengan benda peluk dung ke. Tahun baru demo hidup di kerang nara tu, tunggu bawa ada seminit akhir bila 60 59 88 bila saat duk jalan 2 3 2 1 dung waktu demo. Dapur kita umat Islam tak sambut lagu tu. Tak sambut taubat. Ya Allah, aku dosa banyak tak lepas. Taubat aku tak sih dah. Pula selagi, ya Allah, aku ni kurang banyak amalan. Tahun ni insya-Allah kalau mu banyak umur, aku nak buat lebih pada ni tak sih malah dah. Lepas tu selagi, ya Allah, aku ni galik daripada-Mu ya Tuhan. Banyak aku galik, padahal aku tahu juga atau mu duk tengok semua, mu duk dengar semua. Insya-Allah tahun baru ni aku nak ingat kamu, tak saya terlupa dia. 3 tu insya-Allah. Kadang kena makan bedil. Kita sambut dengan tu tahun baru insya-Allah. Masing-masing belaka, tak ada dia kena duk buat majlis poli kita sambut. Kalau nak buat majlis buat, tak ada pergi duk lari, tak ada apa. Majlis sambut ma'al hijrah buat, tak ada apa. Tapi nak katanya masing-masing ni besar lagi. Pakak mari muraqabah diri, pakak mari muhasabah kira amalan tahun lepas dah. Kita buat gapo hati. Pas nak pergi ke depan lagi, nak tambah gapo hati, nak kurang gapo hati, nak ukar betul mana hati, salah betul mana hati. Tu kita kena fikir bersama. Tapi Sayyidina Ali yang kata kena, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kiralah diri pokmu belum Tuhan nak kira pokmu. Wazinu a'malakum, timailah amalan kamu qabla an tuzana alaikum, belum Tuhan nak timai amalan kamu. Kita kira belum Tuhan kira, kita timai belum Tuhan timai. Sebab dia sampai masa Tuhan kira, kita tak boleh nak kata apa dah. Nak ukar pun tak boleh, nak ubah pun tak boleh. Dia Tuhan timai, nak ayat kata ada lagi, ada dah hak tu dah. Sebab tu insya-Allah kita pakai azab bersama tu hak ulama kita nasihat. Nabi Nuh alaihi salam dia hidup 950 tahun. 100 tahun malaikat 50, makna 950 tahun. Panjang tak? Panjang. Kok kita ada tak sampai setahun? Itu 100 tahun. 100 tahun payah nak cari dah. Tapi Nabi Nuh alaihi salam dia hidup 950 tahun. Orang tanya dia, wahai Nabi, mu hidup 950 tahun di atas dunia, mu berasa lagu mana? Nabi Nuh jawab, aku berasa supaya masuk dalam rumah suti, masuk pintu lek ni, tubik pintu lek tu. Makna serta aja. 950 tahun tu. Biasa kata masuk pintu tu, tubik pintu ni.
Masuk mari baru beranak, tubik mari mati dia mau usung ke kubur tu. Kita ni hidup di antara kain lapang dengan kain kapal dua tu. Hidup kita ni di antara kain lapang dengan kain kapal dua tu. Mari kain kapal, kain lapang. Nah, bawa nak pergi kain apa? Kain kapal. Itulah. Hak tu yang kita. Betul. Allahu akbar kabira sampai kita mikir bolehlah dia. Berasa tak puas lagi nak lobby, tak puas lagi nak buah, tak puas lagi nak bila lagi nak buah dia. Bila lagi nak buah. Pada puasa malah nak waktu ibadat tu malah bila lagi nak rajin. Bila lagi nak rajin. Betul tak? Sebab tu sampai masa dah yang kita fikir bersama insya-Allah. Itulah sikit nasihat. Mudah-mudahanlah amalan-amalan kita buat setahun mari lidah tu Tuhan terima. Lepas tu mudah-mudahan yang tahun akan datang ni Tuhan jaga kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan doa yang kita doa tu Tuhan terima. Baik. Habis. Kita mari kepada kita duk baca iaitu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampai kepada sifat yang buruk yang wajib kita kena jaga iaitu ar-riya. Kita baca dah dalil-dalil katanya orang riak ni tak bahu syurga. Lepas tu bahu syurga tu ya harum, bau sedap. Kita bahu dia tu belum jalan nak sampai kepada syurga 500 tahun bahu dah. Tapi orang riak tu tak bahu. Itu kita baca dah pada minggu telah lepas. Baik, hari ni kita nak baca sikit. Jalan kitab Nawar sikit Kata, dan ketahui olehmu bahawasanya riak itu 6 macam. Riak ni ada 6 macam. Makna nebesai. Sifat riak, sifat tunjuk ke orang dalam buat ibadat ni ada 6 macam. Dia kata nebesai. Pertama, riak dengan tubuh badan. Riak boleh juga dengan tubuh badan. Lagu mana riak dengan tubuh badan ni? Dengan tubuh badan kita ni kita boleh riak juga. Boleh tunjuk ke orang juga. Niat tak ikhlas dengan kita tunjuk tubuh badan kita. Dia kata seperti menzuhirkan ia akan kuru dan pucat badannya. Kuru tu yang pucat. Supaya disangka akan dia mengerjakan ibadat pada malam dan puasa pada siang hari. Dia kata yang pucat. Tak makan mana. Supaya nak orang tengok kata, oh dia tu malam tak tidur sampai pucat tu. Malam maya tahajud. Bosi hari puasa. Betul tak? Jadi riak juga tu, riak dengan tubuh badan. Itu yang pertama. Keduanya, riak dengan kelakuan, keadaan duduk. Keadaan kita, kelakuan kita ni. Seperti menunduk kepala dan memejamkan mata. Duduk tunduk kepala, pejam mata. Itu kelakuan dia. Apa boleh buat itu? Supaya disekakan memikirkan kelakuan akhirat. Supaya nak orang nampak kata dia ni duk mikir akhirat, duk tunduk dah. Ada juga orang lagu tu wakta kan, wakta tunduk. Orang kata oh dia tu tengok tu duk mikir akhirat semua tu yang tunduk. Tu riak dengan kelakuan. Ketiga, riak dengan pakaian kita ni. Pakaian ni sebenarnya ia ada syarat dia. Syarat hak usah-usahnya kena menutup aurat. Usah-usah kena menutup aurat, tak boleh menyipak. Tak boleh menyipak dengan makna
tak boleh ketak, tak boleh nipis, tidak pakaian. Lepas tu pula daripada syarat pakaiannya, tak boleh nak menyerupa dengan orang kafir. Tu tak, pakaian orang kafir pakai. Seperti baju yang pakai di dalam ketik tu dia. Dalam gereja kita boleh pakai baju tu. Tak boleh. Ada, kena menutup aurat. Baju pakaian kita kena menutup aurat, maknanya tak boleh ketak, tak boleh nipis. Tiada nyata semua, ketak tak boleh, nipis tak boleh. Tak apa napuk sampai bayar, tak boleh. Yang kedua, tak boleh menyerupa dengan orang kafir. Menyerupa orang kafir tak boleh. Pakaian tertentu ambil dulu orang pakai topi sudu. Dia kata tak boleh sebab apa? Tasyabuh. Apa makna tasyabuh? Serupa orang kafir, tak boleh. Sebab pakaian tu orang kafir pakai. Ni pun serupa. Kalau pakaian orang kafir pakai, orang lain tak pakai. Tok Cha dia pakai masuk. Kita pakai serupa dengan dia, tu tak boleh. Kerana menyerupakan orang kafir. Yang ketiga, tidak boleh menyerupakan dengan satu jenis yang berlawan. Lagu mana? Kita lelaki tak boleh pakai baju hak serupa dengan orang perempuan. Tak boleh. Pakaian hak serupa dengan orang perempuan. Tak boleh. Orang perempuan pakai pakaian serupa dengan lelaki pun tak boleh. Nak ingatlah ni deh. Ada jatuh nak jadi pon deh. Pakai serupa dengan orang Tino. Bohok Tino nak jadi Tom, pakai serupa dengan orang jatuh. Tak boleh. Tak boleh. Itu dilarang deh. Kalau itu kena menutup aurat, tak boleh ketak, tak boleh nipis. Tak boleh ketak, tak boleh nipis, tak boleh bayar. Tak boleh ketak, tak boleh nipis, tak boleh bayar, kena tutup aurat dia. Yang kedua, tak boleh serupa dengan pakaian orang kafir. Yang ketiga, tak boleh serupa dengan pakaian sejenis lagi. Tak, boleh lagi jenis. Kalau kita jatuh, tak boleh serupa dengan Tino tak boleh serupa jatuh dia. Daripada syarat pakaian, tak boleh pakai pakaian yang diniatkan dengan dia riak, takabur. Pakai baju supaya nak tunjuk waktu dia ni orang alai lah. Tapi dia kata ni seperti memakai ia akan kain yang kasar-kasar yang bertapung supaya disekor akan dia daripada ahli tasawuf. Yang dulu kalau ahli tasawuf dia pakai kain yang tebal. Dia tak pakai kain molek, pakai kain yang tebal. Dia kata dia ni orang panggil zuhud. Tak sing pada dunia pakai kain gomroh, pakai baju tapung. Geno nak uyak kata dia saat itu Allah ahli tasawuf. Tu riak. Begitu kok sebaliknya, pakai kain sumber besar, pakai kain ritah ni lagi. Dalam hati niat nak tunjuk ke orang. Jadi juga tu pun. Tapi dia kata tak boleh pakai pakaian yang niat dengannya takabur. Sebab tu molek kali kita pakai sederhana. Sederhana makna kata kita pakai ni kalau hati boleh jaga tak ada apa, hati tak ada masalah. Pakai molek tapi hati alhamdulillah tak apa. Mosenya hati nak jaga tak boleh tu. Ni bab pakaian ni dia. Tu dia. Sebab tu Nabi SAW kali duduk dengan orang ramai, orang kenal tak dia? Tak kenal. Dia boleh tak kenal, dia pakai serupa dengan orang ramai. Dia pakai serupa orang ramai. Tak kekeh dia pergi hijrah, pergi ni dalam hijrah lah ni kan. Nabi hijrah pergi Madinah. Apabila dah sampai di Madinah, orang pergi saling dengan dia, pergi saling dengan Abu Bakar. Sebab apa boleh pergi saling dengan Abu Bakar? Sebab dia mau tengok Abu Bakar pakaian lebih comel daripada Nabi. Duk suka kata Abu Bakar dah Nabi pakai pergi saling. Siapa Abu Bakar ambil kain dia ni, kain ridak dia ni, tudung di atas kepala Nabi. Nak orang kecil kata hak ni Nabi bukan aku. Kata orang ramai tengok tak cek mana Nabi mana Abu Bakar. Sebab pakaian dia serupa.
Sebab tu kalau Nabi duduk ramai-ramai gini, orang mari tak tahu, nak tanya, hak mana Muhammad? Pakat tunjuk ni Muhammad, barulah orang pergi jumpa. Kena dia pakai supo dengan orang ramai. Nabi SAW. Tak ada kata beza dia seorang dah. Tak. Nyadalah satu ketika Nabi pakai baju hak molek hak jomel nyada. Tapi biasa kehidupan Nabi dia duduk sepuluh orang ramai. Siapa dia mau takjil. Sebab tu boleh jadi pakaian ni bawa pergi kepada riak. Ingat molek tu dia. Ingat molek. Pakai molek tak apa, pakai nyanguk tak apa, Tuhan suruh pakai nyanguk. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi jaga molek hati kita tu. Hati kita jaga molek, jangan bawa pergi pada takabur, yang bawa pergi pada riak. Betul tak? Riak dengan pakaian. Yang keempat, riak dengan perkataan. Kecek pun jadi riak juga ni. Kecek seperti orang yang berpidato, orang duk kecek, duk ceramah tu deh. Dan yang memberi nasihat, orang duk mengajar ni beramur ni. Dengan Quran dan hadis. Mau dia baca tu baik dengan ayat Quran, tu baik dengan hadis. Dia ceramah kok hadis lah, Quran lah. Dan perkataan salah, perkataan ulama-ulama lepas dah kepada sahabat dan tabi'in. Serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar. Ni takut ni. Mengajar sedar, tu baik ceramah tu baik dengan dalil dengan apa, dalam hati tak ada ikhlas. Ni hal takut. Orang mengajar lebih takut daripada orang dengar lagi. Orang dengar dia mari rumah, niat nak dengar boleh pahala dah. Tapi orang baca ni dia marilah hati. Marilah hati satu ketika, aku ni tengok ni mengajar tu baik dengan dalil, tu baik dengan apa ni, berasa mari gitu. Syaitan ni duk gelak-gelak itu. Kalau turut pergi, turut syaitan dah ajak tu sudah jadi riak lah dah. Kena betul hati menam lah. Tak kira lah siapa-siapa duk mengajar, betul hati molek. Berbagi lah ni mengajar lebih lah terusak ni. Baru tengok dia, orang share banyak. Orang komen pun banyak, kod like pun banyak. Sudah hati nak berasa kod lain dah. Sebab tu kena jaga hati menam lah. Jaga hati sungguh-sungguh. Sebab tu kata Jamil learning yang mudah nak pergi kepada riak pada Jamil dulu lagi. Jamil dulu kalau kita buat hak duk depan kita tu yang boleh tengok. Tapi hari ni boleh kita buat, seluruh dunia boleh tengok. Seluruh dunia boleh tengok kita. Maka mari macam-macam lah perkataan puji dan sebagainya. Sebab tu kena beringat orang duk mengajar, orang duk ceramah beringat. Termasuk ambo sendiri ni pun supo. Kena betul hati molek. Sabit dia kata ini dipanggilkan riak dengan perkataan. Kalau kecek tu baik dengan hadis, tu baik dengan dalil, ya syaitan yang mai seli celah tu mai pak panas sungguh aku. Panas sungguh aku. Kalau kecek tu baik dengan hadis dengan apa? Sudah lalu punuh salah hati. Mudah sangat nak punuh hati orang. Mudah sangat hati orang ni akan disemusnah oleh syaitan. Kena ingat molek. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikir Allah di hadapan orang lain. Betul juga duduk depan orang, subhanallah, subhanallah. Boleh ada orang senyap ni. Depan orang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Benda tu molek. Tetapi apabila duduk depan orang dengan niat, orang kata dia tu mulut dia jadi basah dengan berzikir kepada Allah. Kalau niat kot tu sudah selengok. Sebab tu amalan yang baik kalau sunyi daripada ikhlas, ia akan jadi apa? Amalan baik buat dengan ikhlas diterima. Amalan baik
buat dengan riak dan sum'ah, tidak ada ikhlas, sudah apa lalu dah. Mau orang zaman dulu napi orang buat padi kat wadi dia napi perut. Belum nak pergi masuk mesang yang napi yang dulu dah perut. Payah waktu baik apa? Lebih atas. Kulit waktu baik habis, tinggal ada isi. Begitulah amalan kita apabila pergi pada akhirat esok ditapi. Hak tak ikhlas tu baik habis. Apa saja. Hak lekat le badan, ada anak-anak pakai, hak boleh pakai, hak guna, hak berenaknya, hak ikhlas. Itu. Sebab tu Allah ya Tuhanku, susah hati kita. Kena betul namna deh, betul semua. Payah hati ni ya kena bedang semua, bedang. Kalau kita tak bedang hati kita, sudah. Hati kita ni kita kena bedang semua. Kita kena orang panggil kata mujahadah dalam nak betul hati kita, betul niat kita. No lagu tu semua. Yagi sendiri. Apabila dia pergi tu, kita kena tarik gelik, jangan pergi. Dan dia pergi sudah. Nak tarik gelik susah. Jangan pergi jauh. Hati kita ni. Takut sekali. Waktu kita beringat tu yang keempat. Yang kelima, riak dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri dan rokok dan sujud dalam sembahyang di hadapan orang lain. Ni pun sumpah ke dah. Pergi sembahyang jadi terimam, boleh baca surah ingat di Pak bos sembahyang seorang, qul huwallahu qul falaq. Ni satu ciri-ciri ni. So patut kalau turut le hukum fiqh ya terbalik. Maya sore lah maya ingat orang ramai pandai. Sebab nak jaga orang di belakang. Tapi kalau yang dibalik bila sudah depan orang panjang. Bos maya ingat sore pandai. Dia kata satu daripada apa riak yang pekerjaan baca panjang depan orang. Ya. Ini yang ada belakang tu suara pun sudah ingat pula tahfiz puasa. Ni kita kena jaga belakang deh. Allahu akbar kabir. Sebab tu semaya sunat rawatib yang maya umum ya maya rawatib kapit waktu. Molek maya umum. Sebab apa? Sebab kalau maya disejik nak bawa pergi kepada puji orang. Jadi dia tu tak tinggal nak kapit waktu. Molek semaya rumah pada semaya sore. Tapi bosan sekarang dia sampai rumah tak buat dah. Dia kelik rumah dak dah. Kalau dak buat disejik tapi jaga hati molek. Sebab fardu orang tak puji fardu dia mau buat belakang, tapi sunat dia mau puji. Jadi dia tu kapit waktu dekat molek. Siap bunyi masuk dalam telinga lagu tu sudah. Hati orang ni. Sudahlah dah. Sebab tu kita kena jaga hati. Kalau tak jadi rumah buat sejik apa, tapi kita kena jaga hati molek. Tapi kalau kita boleh buat di rumah lah. Wasanya klik rumah habis lupa kena klik rumah yang pergi alik dengan benda lain habis tak nak sunat tu. Kita pun lupa juga dia tak buat sejik klik rumah tak ada dah sibuk ni lupa dengan gitu. Waktu buat dia sejik tapi kita niat molek hati kita dah. Ni dengan pekerjaan boleh bawa pergi kepada riak juga. Dan yang keenam terakhir, riak dengan banyak murid. Banyak murid makna banyak anak murid, banyak pelajar.
Tok guru belum mengajar tengok anak murid penuh sejik suk sampai luar. Bola lapis penuh. Hati dia tok guru dia kena jaga benar-benar. Tapi ulama rabbani dia jaga boleh hati dia. Habis sering kali kita royak cerita tok guru duk mengajar. Zaman dulu dia makan pita miuk dia. Tengah-tengah hidup mengajar, sampai tu anak murid dia penuh, depan ramai anak murid dia. Apabila dia mengajar molek tu, tengah-tengah dia hidup mengajar, dia ambil jari dia cocoh dalam api. Cocoh dalam api. Pelita tu dia, cocoh. Anak murid tengok tak ada dia tanya apa lah, murid duduk mengaji. Apabila sudah mengaji 4, adalah dalam kalangan anak murid tanya dia, wahai tuan guru, tengah-tengah duk mengajar saat ni, tuan guru ambil tangan cocoh dalam api. Buku apa? Sebab apa? Maka dia jawab, tengah-tengah aku duk mengajar, syaitan ni mari gelak tipu aku, kata kena. Oh, cuba tengok anak muridmu ramah, tak ada dah orang alim sepengamu. Syaitan mai duk gelak dia. Mailah hati, tengok anak muridmu ramah ni. Dah, orang lain tak ada sepengamu, tengok ni anak murid penuh mai ngaji ngamu. Dia kata tengah aku duk ngajar, mari gitulah hatiku, maka aku ambil tanganku cocoh napi untuk nak hajar, kata jangan duk niat lagu tu, sebab itu bawa pergi kepada riak. Beriak bawa kepada api neraka. Ni terang api ni dulu, tengok lagu mana nak hajar diri dia, cocoh dalam api tu. Tu ulama kita dia jaga hati, dia bedong hati dia. Dia orang panggil kata dia tak lepas ikut hati dia, ikut nok tu. Sebab tu beringatlah orang anak murid ramai. Kena beringat sikit. Tapi orang anak murid ramai ni, ulama-ulama dia boleh jaga hati. Boleh jaga hati. Boleh jaga hati mereka. Nak siapa tahu tu yang nak akak darajat apa tahu tu Allah Ta'ala dah jaga dia. Dalam jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia tetap manusia. Manusia lah mana pun dia tetap manusia. Hati tetap jadi hati situlah. Hati dinamakan hati oleh kerana dia mudah berubah. Walaupun siapa tahap mana sekalipun, pasti kena jaga hati. Nampak ramah hati, kena jaga benar-benar. Itulah setengah daripada corak-corak ataupun bagai-bagai bagi riak. Riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Mengaji banyak tok guru aku, ada duk bangga. Tok guru aku ni tok tu lah, tok ni dia dua tok guru dia. Kalau royak untuk nak ambil pengajaran daripada tok guru tak apa. Tapi kalau royak niat nak bangga kata aku ni anak murid tok guru hak bebas saja, sudah nak pergi kepada riak. Inilah ne corak bagi riak, ne pesaing bagi riak yang disebut oleh kitab Penawar Bagi Hati. Ulang klik semula. Riak dengan tubuh badan. Riak dengan tubuh badan. Zuhirkan kuruh dan pucat. Nak kata dia ni semaya malam banyak, puasa sehari antara. Kedua, riak dengan kelakuan, cara duduk tu dah. Ketiga, riak dengan pakaian. Keempat, riak dengan perkataan. Kelima, riak dengan pekerjaan. Keenam, riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan tubuh. Semua ni dia kata, maka sekalian yang demikian itu haram hukum dia. Riak semua tu haram. Dan kita tahu takrif haram, iaitu kalau kita buat dosa, kalau kita tinggal dengan niat kerana Allah, boleh pahala. Itu kata semua riak yang sebut saat ni haram, bahkan dosa besar. Dosa besar pula dah. Dosa besar makna dosa
yang wajib kena taubat kalau orang seorang buat. Itu siapa yang ada dosa daripada ni taubatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut perkara takut lagu mana? Takut amalan yang kita buat dengan riak itu kita duk berasa kata banyak, tapi bagi siapa hari kiamat esok apa tak ada boleh faedah apa. Itulah siap sungguh lah kalau jadi lagu tu gak duk berasa kata banyak tapi tak ada pakar. Atau takut tu kita pakat jaga hati dah, insya-Allah taala dah sama insya-Allah pada minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca perkara yang haram dengan haid dan nifah dan junub. Kita baca dah dua, iaitu semaya haram dah orang mari haid dan nifah. Haram semaya, dan yang kedua haram puasa. Kita baca dah tu. Yang ketiga wasalis, dan yang ketiga yang haram di atas orang mari haid dan nifah, qiraatul Quran, iaitu baca Quran. Baca Quran orang mari haid haram. Bil lafzi, dengan lafaz. Lafaz ni makna suara tu baik daripada mulut tu panggil lafaz. Au bil isyarati minal akhrasi, ataupun dengan tunjuk. Bagi orang bisu suara tak tubik dia tunjuk. Tak boleh juga. Ingat Quran dia tunjuk. Ada cara dia pokok mengaji bahasa tu dia tahulah. Itu baca Quran dengan lafaz yang tubik mari itu maka haram. Begitu juga tunjuk. Bagi orang mari haram. Walau ba'da ayatin, walaupun sekerah ayat. Ada surah ayat ni sekerah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sekat tu baca. Tak suk lagi. Sebab kalau nak suk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baca sekerah. Maka haram juga. Walau ba'da ayat. Apa boleh haram? Lil ikhlali bil ta'zim. Oleh kerana mengkurangkan dalam bab membesarkan Al-Quran. Al-Quran nak baca kena ada suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh tepuh akan Quran malaikat orang suci. Pas tepuh tak boleh baca patut. La yamassuhu illal mutahharun, suci. Sebab tu orang perempuan yang mari haid nak baca sekerat ayat pun tak boleh. Sawa'un aqasada ma'a dzalika ghairaha amla. Tak kiralah kau yang baca tu dia niat go lain ataupun tak niat. Tak boleh dah. Nak ambil mana tu? Dalil kata tak boleh tu. Tengok ya dah hadis Nabi kata la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Janganlah baca oleh orang junub. Orang junub orang mari ada besar. Orang setubuh dengan isteri, orang keluar air mandi panggil junub dah. Janganlah baca oleh orang junub walal haidu, dan juga janganlah orang mari haid tu baca syai'an minal Quran, suatu pun daripada Quran tak boleh, sikit pun tak boleh daripada Quran. Tak faham? Kalau itu baca Quran ni ia jadi masalah rumah kita. Dia masalah lagu mana ni? Niat zikir dia berkata. Baca Quran dengan niat zikir. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Wedding boleh tak?
Baca Quran niat zikir. Nak niat zikir kan dia baca. Nah. Dia baca, jadi baca. Nah. Malaikat kalau zikir terus tak apa. Zikir terus lagu mana? Dia kata yahillu liman bihi hadathun akbar azkarul Quran. Boleh nak baca zikir Quran. Bukan buka kitab baca Quran niat zikir, bukan itu. Tapi dalam zikir tu ada Quran. Itu boleh tak? Boleh. Seperti kaqaulihi inda rukubi, seperti dia baca ketika nak naik kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat dalam surah Az-Zukhruf. Ayat Quran. Tapi masa dia naik mutu, dia baca tu semua. Waktu jadi berzikir, moga tepat berzikir. Boleh ke tak tu? Boleh. Ada tempat berzikir. Tapi duk dia buka Quran baca. Ini baca Quran mu mari. Aku niat berzikir, tak jadi. Tak jadi tu. Nampak tak? Itu dah. Ia tempat berzikir tak apa. Begitu juga wa indal musibah, dan ketika ada tipu musibah, kematian dan sebagainya, maka kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu surah Baqarah ada orang mati dah, ya ni mari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat Quran. Tapi tempat tu tempat berzikir. Boleh ke tak? Boleh. Apa? Nampak tak? Tak apa. Bukan kata buka nak baca niat zikir. Tu lah. Wa ma jara bihi lisanu bila qasdin, dan juga benda hak datang di atas Quran dengan tak kuasa. Dia ni biasanya duk baca Quran semua. Pas satu ketika dia mari hanya mari ada atas lidah dia duk baca Quran semua. Dia Allahu la ilaha, baca sedap benda tu. Masa siap dah lah. Aku mari tak porok tu. Tak apa, sebab dia tak ada kosak, dia mari sendiri gitu. Tu tak apa wa ma jara bi lisanu bila qasdin. Sebab tu fa in qasadal qur'ana wahdahu aw ma'a dzikri haruma. Kalau dia niat baca Quran saja, ataupun berzikir, maka haram. Sebab tu kita kena ingat molek. Ingat molek. Orang hak mari kena beringat benar-benar lebat ni. Tapi dengan tak sedar gitu tak apa, dia mari sendiri gitu. Dia mari sendiri gitu tak apa. Kita tak ada kelai. Itulah. Pokoknya di Mesir dulu amo ingat ulama Mesir dia bagi pelajar nak periksa. Yang ngaji di Mesir ni dia periksa 2 kali setahun. 2 kali setahun. Tahun 1 sekali, tahun 2 sekali. Lepas tu bodoh tahun 4 dia tambah selagi dia 3 kali. Orang duk tahun 4 nak kelik dah. Sok banyak awal lepas habis. Panggil 2 lekat Quran sutih. Lekat Quran so, madah Quran lekat. Hadis Mesir ni kalau tak lepas Quran, orang lain tak ada kecek. Tapi kalau lepas Quran ada Quran ni syafaat, boleh ke madah lain. Waktu Quran di Mesir ni besar, orang ngaji orang Arab ni habis tahun 4 habis 30 juzuk Quran. Tak kira mengaji kuliah itu kena gapo, Quran pasti wajib kena ngapa Quran di Azhar Asyari. Batu orang perempuan beli tiket siap dah. Hari tentu siap dah. Tiba-tiba bos apa hari sok uzur. Mari. Mana kalau dia tak boleh 5 periksa.
Tengah bulan 5 periksa, dia boleh tekek akhir bulan 5. Lepas tu sok straight lagi ni bulan 8 misalnya. Siapa masa sok tu mari tekek boleh siap dah. Kalau lah dia tak sok ke ni, no sok bulan 8, siap tekek dia mampu. Maka pada di Mesir dulu dikirakan darurah, sini boleh dia masuk sok. Tidak. Tidak. Adapun penganak mengaji saja gitu tak boleh, kena tunggu suci daripada haid lah, barulah boleh nak mengaji biasa itu. Ni ingat molek dah. Sebab ada banyak yang mengata kita duk mengaji tu guru mari seminggu kali. Minggu kali pun bukan sekali tu yang mari sokmo kau uzur. Ingatlah dulu. Dia dengar saja tak usah duk baca. Tak apa tu, dengar saja tak apa. Dengar tak apa. Ataupun gerak mulut saja, tak ada bunyi suara, tak apa, gerak mulut. Mulut gerak saja. Suara tak bunyi, tak apa. Sebab yang diharap apabila suara bunyi tuai suara sendiri. Bunyi suara tuai sendiri, hak tu tak boleh. Dia tak bunyi, gerak mulut saja, tak apa. Tak ada masalah. Gitu dah. Tengok tak apa. Saing kita buka, kita tengok. Tak apa, tengok, tak ada masalah. Tengok tak apa, gerak mulut saja tak bunyi suara, tak apa. Mari ingat tak sedar itu, tak apa. Kerana ini tak ada kosak Quran gapo, dia mari ingat tak sedar itu. Tak apa. Adapun mari buka niat nak zikir, tak jadi membaca tu. Adapun tempat zikir tak apa, insya-Allah taala. Kemudian kita sambung yang keempat, insya-Allah masul Quran, tepuh dengan Quran. Wallahu taala a'lam wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil mu'minina mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Okay.